Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang mengembara berpuluh tahun mencari kebenaran, meninggalkan Majusi, agama warisan bangsanya, kemudian meninggalkan Kristian dan memeluk agama Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan Rasulullah SAW membaca ayat ini, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling, nescaya Allah menggantikan kamu dengan kaum yang lain, kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kamu. Qalu ya Rasulullah man haula'il ladzina in tawallaina istabdala bina thumma la yakunu amsalana. Mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang ini yang jika kami berpaling mereka akan menggantikan kami, kemudian mereka tidak akan jadi seperti kami. Qala fadaraba biyadihi ala katifi Salman Al-Farisi thumma qala hadza wa qaumuhu walau kana ad-dinu 'inda thuraya latanawalahu rijalun minal furs. Perawi berkata, kemudian baginda menepuk bahu Salman Al-Farisi dengan tangannya lalu berkata, orang ini dan kaumnya walaupun agama itu berada di bintang suraya, nescaya kaum dari Parsi akan mencapainya. Salman bukan sekadar orang Parsi yang masuk Islam, beliau adalah arketip pencari kebenaran tulen. Ayat Al-Quran tersebut menyatakan ciri-ciri Salman menjadi DNA bangsa Parsi. Apabila kita lihat Iran dan Islam tumbuh di sana hingga ke hari ini, kita dapati ciri-ciri khas Salman hidup pada skala bangsa itu. Dengan mengamati janji Allah ini secara keseluruhannya, kita dapati bangsa Parsi tidak ikut geopolitik Arab yang tunduk dengan kuasa angkuh global. Inilah yang membezakan Parsi dan Arab pada hari ini. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain diriwayatkan Nabi SAW melihat pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu baginda bersabda, ana harbun liman harabakum wasilmun liman salamakum. Aku berperang dengan mereka yang memerangi kamu dan berdamai dengan mereka yang berdamai dengan kamu. Bangsa Salman ini sering membaca ungkapan serupa dengan hadis ini, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Maka lahirlah prinsip wala dan bara, iaitu kesetiaan dan perlepasan diri, amat cekal dalam menolak hegemoni barat, menolak normalisasi dengan penindasan, membantu negeri-negeri Muslim yang dalam kesusahan seperti Bosnia di tebing barat dan negeri-negeri lain lagi. Sedangkan negeri-negeri Arab bersekongkol dengan musuh bangsa Parsi, tidak tunduk pada propaganda barat, tidak perlukan pengiktirafan musuh, sanggup hidup dalam sekatan dan sanggup berkorban jiwa. Ini selari dengan jalan Ali bin Abi Thalib, bukan jalan Muawiyah. Selari dengan jalan Husain di Karbala, bukan jalan kompromi Yazid.